Halo kawan, sekarang video ini akan ajar macam mana pasang ini TV di ting-ting ini. Kiri atau kanan. Ini laki kuat, laki cantik. Ini dia boleh buka, boleh pendekkan. Selain ni dia pun boleh, tengok dia pun boleh kasih. Jadi itu tempat kalau ada sangkut, saya pun boleh adjust. Kenapa saya kata ini sangat bagus? Sebab kalau you tengok walaupun ada sangkut, dia boleh adjust. Dia boleh kasih dia panjangkan. Nampak? Dia pun boleh macam ni ikat. Jika korang ada peminat pada ini range ceki, boleh bagi saya tahu. Setelah ikat, saya mau macam mana? Ini sangat senang. Korang tengok, ini dia sini kantong punya. Jadi terus kantong sulah okey. Ayah. Tengok ini dia kantong sudah okey. Okey. Tapi kantong takut dia jatuh, you sini bawah kena cari dua skru ikat dia. Biasa kalau you beli itu ini bracket satu set dengan kami ada termasuk ini dua skru. Okey. You tengok ini bracket, dia boleh pusing. Sangat senang. Okey. You mau macam mana pusing, dia pun boleh. Korang tengok ini saya sudah cari ngambil skru, saya ikat masuk. Ini sangat penting. Jika you punya bracket dia fleksibel lah, boleh adjust lah. You kena ikat kasih dia ketat. Kasih dia ketat. Lalu selamat. Lalu tak jatuh. Walaupun putar-putar main, dia pun tak jatuh ya. You tengok macam ni sudah settle. Ini bracket boleh pusing kiri atau kanan. Ini dia pun boleh adjust dia punya sudut naik atau turun. Jadi ini TV sambung plug sudah boleh buka. Okey, jadi TV sangat senang pasangkan. Okey, sekarang sudah ajar korang. Kalau korang suka video ni dan boleh faham, boleh like, komen dan share.